Hai guys, akhirnya kita main game ni Craftman lagi. Semalam tu kita jumpa gua yang betul-betul besar gila. Dan saya rasa saya nak buat base dekat-dekat sana. Bukan dalam gua lah, luar gua. Oh, hitam tu kenapa lagi? Okay. Untuk tu kita harus balik rumah kejap dulu alamak. Sebab saya skip Okay, kita dah sampai rumah kita lagi. Finally. Dah sampai rumah. Okay, kita ambil dulu barang-barang. Atau ni saya skip juga dulu saya skip dulu. Okay, akhirnya kita siap juga dan kita akan jalankan perjalanan kita yang tu pergi buat base baru. Ini waktu kita jumpa gua tu progress betul-betul, progress yang betul-betul hebat. Ini juga saya dah buat beberapa barang walaupun dan ambil beberapa barang. Ya itu sebab bag pun saya buat yang baru sebab saya nak ada bag kat sana juga. Tunggu. Okay, saya nak tu saddle tau lah. Saya sampai sekarang nak cari saddle tapi tak jumpa-jumpa. Semoga dekat sana kita berjumpa saddle. Daripada like apa namanya? Like macam sebuah tempat kotak buat daripada cobblestone. Terus tengah-tengah dia ada spawner. Itu apa Monster spawner. Spawner lah itulah. Nah itu tempat lah. Saya tak tahu nama dia. Kita kena jauh juga tapi kita hafal jalan dia. Lambat suara dia. Waktu hari pertama tu susah lah, sikit je domba ada. Hari kedua, tiga tentu banyak domba berkeliaran. Tu lah saya benci ni. Daripada domba semua. Nah, kita buat kat mana? Kita buat daripada tanah je lah. Jangan tak nak kaya-kaya sangat. Nampaknya tanah kita kurang. Alamak. Dan kita cuba. Shuffle. Alah, tak bawa lagi shuffle. Alah. Kita untuk sekarang kita buat. Situ ada gua juga tu. Yang bulat-bulat tu. Gua kecil tu. Sekarang buat kita ada blok apa-apa je lah. Oh my god, aku tak sabar. Jadi just buat shuffle. Shuffle kayu je lah buat. Shuffle kayu je. Bunga lah pada sini. Aku tak nak. Much better. Ni much better. Ni saya skip dulu
Dah cukup lah ni. Dah ada banyak dah kita kumpul ni Aduh. Pintu dia nak ke mana? Pintu dia dekat sini. Dan okay, nice. Sekarang aduh. Aduh. Yes. Aduh, tak cukup lah. Ni baru satu rumah macam ni je pun tak cukup. Ini pasti dikorupsi ni. Aku yakin Mojang korupsi. Oh ya, itu lupa nak taruh benda ni. Campfire. Nampak betul kita. Oh my god, Enderman. Jangan lihat ke mata dia. Nanti dia marah. Suara apa lagi tu? Kita buat dua. Sekejap Tak tahulah berapa nak perlu ni. Kita ambil je banyak-banyak. Dia gelap lagi. Itu kita dah bawa bed dah. Dah mana bed tu? Bed tu mana? Ash. Oh no. Ni ada ni. Alamak. Nak lari. Kenapa aku tidur jenuk pula ni? No, aku tenang. Tenangkan diri. Another. Damn you. Oh no, dia dekat sini dah. Tak boleh. Alamak, ni aku boleh benci. Come on. Kita tidur kat luar rumah. Mampus. Aish. Apa masalah ke? Nak gaduh ke? Alamak. Alamak. Sabar. Bawa zombie ni keluar dulu. Sebab zombie ni keluar dulu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Sekarang macam mana naik atas? Kita buat tangga dulu lah.
Oh, the Enderman. What's up, bruh? Anjay, dia teleport sebelah aku, coy. Kau teleport terus. Bising kau suara teleport kau ni. Okay. Ni dah cukup dah tambah ni 2. Tu lah kat dia. Berapa banyak stack yang kita pakai ni. Tapi like macam bukan berapa stack ni, macam baru sikit kecil je ni. Pasti dia korupsi ni. Mojang. Korupsi lah kau ni, Mojang. Ni makanan. Cepat sikit lah. Macam mana? Tak. Tu betul-betul lah saya nak ajak kawan saya nak main game ni. Tapi macam mana? Pasal kawan saya yang lain tu asyik ajak main bola ke apa-apa. Waktu puasa pun dia orang ajak main bola lah. Tu lah lain dia. Bukan salah saya tak kuat atau apa. Tapi saya malas sebenarnya. Ni kita nak bagi touch dulu lah. 2 biji lah cukup. Sini satu. Dah cukup lah ni. Apa lagi yang bermasalah? Ada ni. Aduh, cepat sikit lah. Lambat betul. Nah, sekarang apa kita nak masuk dalam gua tu lagi? I don't know. Tak tahu juga lah nak masuk gua tu juga atau tak . Cuba apa lah. Kodron tu apa tak tahu juga. Minecraft tahu. Ni real. Ni apa? Triple hook. Apa lah tu? Dari mana tu benda? Tu nampak ni je. Terus sebelah mana? Sebelah sini lah. Okay, nah. Sekarang kita dah ready untuk pergi menjelajah gua ni. Pintu je pun tak ada lah. Pintu je pun kita tak ada. Alamak. Nah, ni pintu ni boleh tembus pandang. Jadi kalau kita tengah tukar baju atau mandi, ni orang boleh mengintip ni. Kenapa lah? Ni pasal Mojang ni jahat lah.
Si kita simpan, ni simpan, ni simpan, ni simpan. Ni kita bawa lah. Ni simpan je. Simpan bed. Kita dah ada bed lagi satu. Alamak, aish. Dah lah. Biar bawa je lah ni. Ni bed untuk kalau kita menjelajah. Tadi nampak macam tak ada lah. Ni buka apa bawa. Simpan ni, simpan ni, simpan ni. Bawa. Bawa je lah. Untuk emergency. Makan ni kena simpan. Like this. Aduh. Ini ada kat sini. Ini ada kat sini. Ini ada kat sini. Ini ada kat sini. Dan ini ada kat sini. Ini ada kat sini. Nah. Ni baru selesa. Taklah ganti tempat ni. Ini kat sini. Nah, ini tool kat sebelah kiri, tengah-tengah makanan. Kat kanan ni ada item-item yang tu lah. Let's turun. Tak bosan-bosan saya main game ni. Macam mana nak bosan main game ni? Boleh je bosan ya kalau kita mainnya seorang-seorang. Macam saya agak bosan juga main game ni kalau seorang-seorang. Kalau lah ada lebih dari satu orang kat sini, contoh kawan saya ke, ni perfect Ada kau. Oh lama ni benda pula aku benci. Dia dekat mana aku nampak. Anda lah, saya sebenarnya nak pakai peaceful je lah dekat ni, dalam gua ni. Tapi nanti curang. Curang. Nak turun kat sana ke tak? Turun, aduh sakitnya. Tak kena. Alamak. Mundur dulu. Jangan gegabah. Aduh. Kenapa? Pergi. Aku tak nak dengan kau. Dia ni siapa? Jangan. Ni pada aku benci. Alamak. Maju. Set. Astaghfirullahalazim. Satu biji ni siapa buat? Kenapa aku belah lah? Allahu Akbar, besarnya. Yang dekat dunia tu saya takut lah. Takutnya. Aduh, banyaknya. Paling saya benci ni. Banyak slime ni. Astagfirullah. Tolonglah, ini jadi ini jadi apa ni? Sarang slime ni. Allahu Akbar. Dah hancur lah ni. Dah pakai kapak. Dah air banyak ni. Tak ada lava pool. Diamond kita ada iron. Oh ya, iron pickaxe tinggalkan, nanti lah kita ambil lagi. Atau kita buat je. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Tu. Kau belah. Tu. Nah, bra. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dah nak waktu malam, kita tidur dulu. Aish, inilah saya paling benci. Betul-betul harus ada kawan lah. Saya harus ada pro player. Saya ni bukan pro player.
Okay, let's go. Ya, salah satu paling saya benci daripada game ni ya inilah. Sini ada jalan. Bye bye. Hampir je. Ini slime. Apa ya bui-bui? Bak apa? Astaghfirullahaladzim. Please lah guys. Aku nak pakai peaceful lah. Ni benda-benda aku benci kat dunia. Benda-benda aku benci kat dunia. Tolong. Lari. Mundur. Kalau yang kecil-kecil ni tak boleh kena hit. Kita tak boleh kena hit guys. Aku baru tengok Tapi annoying juga suara dia jangan guna ni. Untung je tadi kita dah gerak sikit Apa. Oh shit. Kenapa? Kita bunuh ni dulu. Banyak senang kita dulu. Ganggulah. Astaghfirullahaladzim. Kalau sini kita mundur dulu. Nak cuba turun bawah sana. Sana. Cuba turun bawah sini dulu. Ya. Jangan dekat sana. Oh, dah air kat situ lah. Sabar sekejap Kita sekarang tak perlu benda ni. Kita naknya tu lava apa. Taklah. Buat apa nak lava? Kita nak lava apa? Tu besar lah ni tempat. Ada air juga sana. Nak turun tapi takut lah. Itu sini pun ada air. Alamak. Slimy. Banyak sangat. Aduh. Nanti ini. Saya rasa kita balik dulu. Kita buat senjata. Dan masak sikit lah Nicole. Kita dah mati sekali dah, alamak. Setiap ke gua ni pasti kita akan seenggaknya mati. Sekali lah seenggaknya. Untung je kita ni mati suri mati sekejap je. Boleh hidup lagi. Oh tak. Ini. Ya, macam mana boleh ada kat tengah sini? Sebab kan kalau torch kena air kan tu. Gelap-gelap ni saya yakin ada iron ke, copper ke. Hari semalam kita jumpa redstone. Tapi kita tak ambil. Lupa nak ambil. Saya tak bawa tu sebenarnya. Tak bawa iron pickaxe. Takut hilang salah dia. Tapi kita seorang-seorang. Jadi kalau itulah. Andai lah kita main kat peaceful kan senang sikit.
Ni kita buat sini. Kita bagi 5 lah, ambil 5. Nanti dia. Ni sisa nanti untuk kita tu. Oh iya, kita tak ada tu furnace. Kalau tak ada furnace, kita cari-cari sikit dulu. Sini. Oh, ada 2. Jadi kita tinggal ambil lagi. Ambil je lah beberapa. Let's go, naik. Kalau night vision tu senang lagi sikit. Seakan kalau kena serang kita tahu dari mana. Jadi itulah. Tapi itu nak dapatkan macam mana? Boleh je kita buat tapi tak tahu cara. Dan saya rasa untuk episod kali ni sampai kat sini dulu Ini pun kita dapat progress yang betul-betul jauh juga sebab dapat banyak air macam ni. Nah, jadi next episode kita akan jalan-jalan lagi dekat bawah gunung. Gunung pula. Bukit tu, okay? Bye.